Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang hadir, yang dekat, yang jauh, yang hadir pada malam ni. Ingat saya dah lama kita tak buat wacana begini. Last time kita buat wacana, ingat saya 2 bulan lepas, bersama dengan Syed Fatih dari Sungai Petani. Beliau membentangkan daripada buku terbaru beliau, iaitu Homo Historicus, yang kita buat pada 2-3 bulan yang lepas. Dan hari ini kita juga buat seperti yang sama, bezanya kita berubah lokasi saja. 3 bulan lepas kita buat dekat tingkat atas, tapi tingkat atas apa nama tempat tu lupa? Habuk. Dan hari ini kita buat sekali dengan makan senang lah, kita buat di sini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ahli panelis yang datang pada hari ini, terutamanya kepada Dr. Rohana dari Pulau Pinang, saudara Ahmad Syabil, saudara Haziq dari Selangor, dari KL yang turut hadir pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita akan mewacanakan satu tajuk yang saya fikir tajuk ini merupakan satu tajuk yang penting. Kalau kami di Kuala Lumpur itu, bila Prof Jomo memberikan ucapan, beliau akan memberikan ucapan dengan memberikan salam, dengan kata beliau, dengan keadaan dunia yang edan kelang kabut pada hari ini, ucapan salam kesejahteraan itu merupakan perkara yang penting dalam menggambarkan humanity, kemanusiaan yang ada pada hari ini. Maka sebelum daripada kita memulakan daripada wacana kita yang bertajuk tentang idealisme berkaitan tentang kemanusiaan ini, suka untuk saya singgung 2-3 perkara tentang tajuk yang kita bentang pada malam ini. Iaitu kalau kita lihat pengalaman saya sebagai seorang guru, 5 tahun saya menjadi guru, antara perkara yang selalu kita di pihak sekolah, pentadbir dan sebagainya kita bincang adalah kemenjadian pelajar dan kebolehpasaran pelajar. Ini antara perkara yang selalu kita bincang, kemenjadian pelajar dan kebolehpasaran pelajar. Supaya bila pelajar itu keluar daripada sekolah, keluar daripada universiti misalnya, adakah budak ni kita boleh jual tak boleh jual? Dengan maksudnya dia nak beli marketing lah. Jadi semua daripada perkara itu kita akan berbincang dari sudut ekonomi, dari sudut market terhadap daripada pelajar itu. Yang keduanya adalah, kalau kita lihat dalam konteks dunia moden hari ini, mungkin faktor MLM, faktor bisnes, ramai orang Melayu nak berniaga, semua hari ini menggunakan terms iaitu ROI, Return of Investment. Daripada perniagaan ekonomi, akhirnya dia jadi terhadap kehidupan seharian. Kalau aku terlibat dengan perkara ni, apa yang aku dapat? Kalau aku involve dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, apa yang aku dapat? Yang berada di depan saya hari ini, ada yang pemimpin politik pun ada, pemimpin ormas NGO masyarakat pun ada. Tuan-tuan lebih tahu kan, terlibat dengan benda-benda ni bukannya dia datang duit. Tapi kalau orang politik lain lah, orang politik ni dia dapat something yang boleh menguntungkan. Tetapi hari ni semua orang berbincang tentang ROI, apa yang kita buat, apa yang kita dapat. Kalau saya buat begini, apa saya dapat. Jadi nilai idealism, nilai kemanusiaan itu sudah berada di belakang. Yang ketiga, yang terakhir nak saya singgung pada malam ini, tahun 60-an dahulu, almarhum Pak Kasim Ahmad pernah tulis berkaitan tentang iaitu perhubungan di antara Hang Tuah dan juga Hang Jebat. Bila sebut Hang Tuah Hang Jebat ni, kita teringat almarhum Prof Ahmad Adam lah, yang tulis berkaitan tentang Hang Tuah, bukan Hang Tuah. Moga Allah Ta'ala merahmati daripada kesungguhan daripada Prof Ahmad Adam menulis tentang sejarah yang ada. Cuma saya masih ingat bila Pak Kasim menulis berkaitan tentang Hang Tuah, kata daripada almarhum Pak Kasim Ahmad, Hang Tuah itu bukannya hero, bukannya wira. Tetapi sebaliknya, Hang Jebat itu adalah hero, adalah wira. Kerana adapun daripada Hang Tuah itu merupakan seorang yang membuta tuli bersama dengan pemerintah, bersama dengan sultan yang zalim, sehingga dia mengkhianati daripada kawannya. Maka kata almarhum Pak Kasim, yang hero sebenarnya itu adalah Hang Jebat. Beberapa tahun selepas daripada itu, Prof Syed Hussein Alatas menulis perkara yang sama tentang konsep hero, konsep wira dalam masyarakat Melayu. Dan idea itu dikembangkan oleh Dr. Syahrudin Ma'ruf pada tahun 70-an, 80-an. Kata Dr. Syahrudin Ma'ruf, kedua-duanya bukan hero. Hang Tuah bukan hero, Hang Jebat juga bukan hero.
Atas alasannya, kata Dr. Syahdin Ma'ruf, kedua-duanya tak ada daripada idealisme, kedua-duanya tidak ada daripada kemanusiaan. Kerana Hang Tuah itu mengkhianati daripada kawannya, Hang Tuahnya itu bersama dengan pemimpin yang zalim, sultan yang zalim. Adapun Hang Jebat, kalau dari sudut konteks penulisan naratif daripada Pak Kasim, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Tapi kata Dr. Syahdin Ma'ruf, adapun daripada Hang Jebat itu, perlawanannya itu tidak ada idealisme. Kerana sebelum daripada itu, sultan juga menimbulkan permasalahan, menculik daripada puteri-puteri, pemaisuri-pemaisuri daripada negara lain. Kenapa Hang Jebat tidak bersama untuk melawan sultan pada ketika itu? Tetapi apabila sahabatnya itu Hang Tuah dibunuh, barulah dia bangun. Bangunnya itu bukan kerana idealisme kebangsaan, tapi lebih kepada kroni kawan dia lah. Dalam masa yang sama, kata daripada Dr. Syahdin Ma'ruf, adapun daripada Hang Jebat itu bunuh semua orang, termasuklah orang yang tak bersalah, termasuklah orang yang tidak ada kaitan, dia tidak ada kaitan pun semua dibunuh. Maka kata daripada Dr. Syahdin Ma'ruf, secara orang kata umumnya, di manakah idealisme itu? Di manakah daripada kemanusiaan itu terhadap daripada apa yang orang perjuangkan, apa yang orang menganggap perkara itu terhadap daripada naratif-naratif yang berbeza. Jadi insya-Allah kita bersama dengan 3 panelis pada hari ini yang akan membincangkan tajuk ini, dan kita akan dengar juga tuan-tuan juga memberikan sudut perspektif pandangan masing-masing. Pada hari ini kita ada 3 panelis. Yang pertamanya Dr. Rohana, mungkin sebahagiannya kenal, mungkin sebahagiannya tidak kenal. Dr. Rohana merupakan nak kata mantan tu, betul juga mantan kan? Mantan ni munda mandi tanpa jawatan kan? Orang politik dia guna tu lah. Tapi nak katanya bekas daripada ahli akademik terhadap bidang sosiologi, tentang wanita, dan juga yang paling penting tentang hak-hak pekerja di Malaysia inilah. Pencen, orang kata pencen lah kan, mantan daripada Prof Sosiologi di USM, dan yang paling penting adalah pemegang tali pinggang hitam. Itu yang paling penting. Tengok gambar tu saya pun takut lah kan. Jadi yang uniknya adalah Prof daripada Dr. Rohana bukan sahaja terlibat akademik secara teori, tetapi terlibat juga dengan daripada sudut NGO terhadap isu-isu wanita, isu hak-hak pekerja, dan sempat memimpin daripada Parti Rakyat Malaysia, PRM, seingat saya hampir 10 tahun menjadi presiden Parti Rakyat Malaysia. Dan yang keduanya iaitu saudara Ahmad Syabil yang berada di tengah, iaitu seorang lulusan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, yang sekarang ini merupakan petugas pegawai di Talent Corporation, Talent Corp, satu JLC, satu anak syarikat di bawah Kesuma, Kementerian Sumber Manusia, yang menguruskan tentang talent, tentang pekerja-pekerja, bakat-bakat baru di Malaysia. Jadi kita nak tengoklah perhujahan beliau tentang bakat ni, adakah semata-mata kerja ataupun bagaimana. Dan yang ketiganya saudara Muhammad Haziq, yang mana berasal daripada Kota Damansara, Selangor lah sini, berurusan daripada UM, baru saja menamatkan belajar beliau di UM, dan sekarang ni merupakan guru, orang kata baru nak bermula sebagai seorang pendidik bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sana. Jadi sebagai pembuka bicara, saya dengan segala hormatnya mempersilakan daripada saudara Ahmad Syabil untuk memulakan bicara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik. Okay, jadi saya, latar belakang saya adalah dari Talent Corp dan di dunia korporat lah. Dan malah sebelum ni saya juga terlibat dalam aktivisme mahasiswa. Saya juga antara orang yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan hak-hak pekerja juga. Dan I had the best of both worlds actually. And what do I mean by the best of both worlds tu adalah bila saya berada di lensa aktivisme, saya melihat dari sudut kemanusiaan. Tapi bila saya berada di dunia korporat, iaitu Talent Corp ni, sebuah JLC, saya melihat lensa dunia dari sudut kapitalisme. Sebab apabila saya di zaman mahasiswa, kita disarat oleh idea-idea tentang kemanusiaan,
tentang pemerkasaan pelajar, pemerkasaan rakyat itu sendiri. Dan kita melihatnya dari sudut yang kadang-kadang bersifat radikal, dan kadang-kadang boleh juga bersifat boleh dikatakan tidak realistik. Akan tetapi bila saya masuk ke dunia talent corp ni, dunia syarikat ni dia bersifat lebih kepada bahasa-bahasa jargon lah kapitalisme, seperti mana Rashid cakap tadi. Contoh yang paling mudah apabila kita cakap tentang graduan, semuanya pandangan dari sudut supply dan demand, match ke tak skill dia dengan permintaan industri, dan semuanya menekankan tentang swasta nak apa, swasta nak apa, dan semuanya berkisar balik kepada keuntungan, which is the very core of capitalism. Tapi kita perlu soal balik, kita sebagai manusia kan, kita sebagai orang yang menitik beratkan tentang our own being, apakah our wants, our demands, apa yang kita nak sebenarnya di dunia ini. Semuanya boleh saya katakan agak digandaikan, bukanlah digandaikan tapi diketepikan. Sebab at the end yang penting adalah lepas saya belajar, saya nak gaji yang tinggi, gaji yang munasabah. Apa yang saya boleh dapat daripada, what is the stake, my stake on the economy. Dan perkara itu secara perlahan-lahan dia secara strukturnya dan secara keseluruhannya menggandaikan sifat idealisme yang sepatutnya diputikkan dalam anak-anak belia. Kalau saya berani katalah, kalau kita tengok sekarang baru-baru ni isu kapuk papan kan, dia apa ni, ada polis turun, semuanya nak meruntuhkan perumahan tu kan, dan ramai mahasiswa yang turun dan cuba berjuangkanlah untuk tidak diketepikan. Dan akhirnya kita boleh lihat sekarang yang menang adalah pihak swasta juga kan. Dan perkara tu kita kalau lihat sendiri reaksi daripada, saya berani kata, the majority of our youth these days yang sangat menitik beratkan tentang ekonomi pengetahuan kan, about knowledge, about ni jago-jago kapitalisme ni, ROI, apa skill yang saya ada yang industri nak. Mereka melihat, saya berani kata, mereka melihat anak muda yang berjuangkan ni sebagai, kalau bahasa kasarnya lah orang panggil, orang muda dia kacip. Kacip. Jangan sambil kacip lah diorang ni, alah acah-acah je, performative activism. Perkara itulah saya digunakan. Dan inilah saya lihat sendiri, memandangkan saya pun daripada dunia aktivism. Lepas tu bila masuk dunia JLC ni, I had the best of both worlds, and dia meletakkan saya dalam, ni agak personal lah, dalam satu limba. Macam siapa yang saya patut dengar kan? Siapa yang betul, siapa yang salah kan? And it sort of like limits my expression, my views of what is right and what is wrong. Dan sekarang ni kita sudah masuk ke lagi tahap yang lebih merisaukan, berusingkan. Sebab kalau kita lihat dia, unjuran penaburan dalam AI, penggunaan artificial intelligence, dia sudah mencanak. Sebab AI ni baru saja viral, penggunaan dia baru saja mencanak. Dan unjuran keuntungan itu sudah mencapai almost $1 trillion di seluruh secara trilion dalam, bukan trillions, billions lah kalau dalam Malaysia sendiri, disebabkan AI. Kenapa? Ramai semakin menggunakan AI, dan perkara itu mereka lihat, okey, dapat menjana keuntungan. Dan sebabkan AI juga dapat mengotomasikan 685,000 pekerjaan dalam 3 atau 5 tahun akan datang, berdasarkan kajian oleh syarikat saya sendiri, Talent Corp. Dan mereka yang kerja di customer service, kerja-kerja yang bersifat repetitif, akan hilang pekerjaan ni. Dan perkara yang dikatakan adalah strategi untuk membantu mereka adalah basically to pivot them into other roles, pekerjaan yang lebih bersesuaian. Tapi itu sebenarnya mudah. Itu dalam, bukan mudah, maksud saya mudah untuk cakap.
Sebab mereka lihat dari sudut ROI. Return on investment. Kita invest upskilling semua kan. Tetapi bila kita tanya semula lah mereka ni yang bekerja di bidang-bidang ni yang akan diganti oleh AI, macam customer service kan, sebab ada mesin-mesin berganti kan. Mereka ni datang dari golongan yang susah, golongan susah, dan kebanyakan mereka ada kekurangan kewangan sebagainya. Dan saya berani kata kerajaan takkan mampu untuk upskill mereka secara keseluruhan untuk mereka mengikut jejak AI ni, sejajar dengan penguasaan AI. Dan malah tanpa AI pun gaji masih lagi ramai bawah 2,500. Dalam bahagian pertanian sendiri, sektor pertanian adalah antara sektor yang terbesar dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Tapi kenapa sektor pertanian lah gaji median adalah paling rendah, 2,200. So syarikat swasta masih melihat pekerja-pekerja ni sebagai alat, sebagai labor saja, bukan sebagai manusia yang ada maruah dan ada hak untuk mendapat gaji yang lebih bermaruah. Jadi it's not actually the issue of AI sebenarnya. Dia sebenarnya isu daripada bagaimana kita meregulasikan dan mengawal kerajaan, private sector, industri-industri dalam memberi hak yang sama kepada pekerja-pekerja. Itu sepatutnya yang ditekankanlah. Bukannya kita melihat mereka ni dari sudut pandang ROI saja. Dan benda tu lagi dikembangkan apa pandangan ROI lensa kapitalisme tu apabila AI datang, sebab makin mencanak. Tadi saya sebut dekat Prof Rahana tadi, internet ni bila dia viral, dia macam ni je, graf dia sangat steady lah. Tapi AI mencanak, bila once it viral, dia mencanak macam ni, it went on a spike. So ini menjadi kerisauan saya lah. Sebab kalau we have more companies invest in AI, kita tahu ChatGPT kan, siapa yang mencipta ChatGPT, OpenAI. Kita ada Meta, Facebook. Kita ada satu ahli hedge fund manager yang based kat US. Dia predict bahawa akan ada ekonomi bubble burst disebabkan AI company ni, dia AI advancement terlampau rapid, yang AI company tak dapat nak kejar sejajar dengan kelajuan tu, yang mereka selalu banyak sangat invest antara diri mereka saja. So it becomes a bubble. So bila dia bubble, akan dipredikkan bahawa akan ada economic recession. So disebabkan itu juga akan bahana itu akan turun kepada siapa? Rakyat-rakyat yang kesusahan. Sebab makin susah. Itu contoh di Amerika lah. So apabila kita cakap pasal kemanusiaan, tentang pekerjaan, kebolehpasaran, kita tidak boleh melihat kalau konteks spesifik keraguan lah sebagai apa alat-alat pekerja ni nanti. Sebagai mereka akan go through career pathway, semua kena go through career pathway. Tapi kita ingat bukan semua ada privilege tu. Biasanya yang ada privilege ni adalah just a small margin of people in Malaysia. Tapi mereka yang datang daripada golongan yang susah, dan dia datang daripada kawasan pedalaman, they don't have this privilege to actually go to that path, the career pathway, path tu, untuk upskill, to reskill. Semua kata-kata kita dengar tu kan, oh ini masuk untuk upskill dan reskill rakyat kita. Sebab AI nak datang, sebab mereka memerlukan lebih kemahiran, perlu sejajar dengan permintaan industri. Tapi macam mana mereka nak reskill dan upskill bila industri sendiri pun bagi gaji rendah? Mereka lihat kerja customer service macam kerja biasa je. Tapi itu sebenarnya kerja yang memerlukan skill yang banyak juga. Kita ni manusia, dia penat. Tapi more kalau saya lihat, tapi dari sudut keuntungan bukan banyak pun bagi pada ni. Saya tak tahu. It's always all about the shareholder value. So mungkin saya boleh berhenti sini dulu dan jadikan hook lah untuk perbincangan kita lebih mendalam.
Saya nak sangkut kat mana sini? Tadi bila saya tengok upskill moski ni, saya tu nampak Dr. Ahmad lah. Put here kan? Dia akan udah tu ni, upskill moski kan. Cara nak ukur bahan, nak kira lukis tu. How to stick it ah? Sorry, how do I stick it ah? Jadi kita beralih pada Dr. Anak. So tentu bila saudara Ahmad Syafiq tadi bercakap tentang AI, cakap tentang label, inilah merupakan makanan ruji Dr. Hana daripada zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita baca tulisan-tulisan doktor, banyak cakap tentang labor, especially tentang the human labor, hak-hak pekerja, gaji minimum. Tapi seingat saya meminta, melawan untuk gaji minimum ni lagi dulu, lagi susah lah. Kat tahun 80-an, 90-an, Yes. Alhamdulillah untuk dapat 1,700 tu memakan masa yang panjang. Yes. Mungkin ada kumpulan untuk penambahbaikan dari sudut perkara-perkara yang lain. Kerana tak dinafikan juga ada sebahagian daripada mereka-mereka yang bekerja kontrak dengan government yang sebenarnya apabila mereka tu melahirkan anak, mereka tu tidak dapat gaji lah. Antaranya isteri saya lah. Jadi bila next month ni bila dapat anak, jadi wife saya dah sehati lah. Dia cuti 2 bulan, dia tidak akan ada gaji tu. Walaupun dia telah penjawat awam, tapi kontrak penjawat awam, bila dia lahirkan anak 2 bulan dia tak ada gaji. That's strange. Dia tak boleh suami ada kan. Dia kata kat saya, That's bad. Ceritanya oleh kerana dia kontrak penjawat awam, tapi dia tidak ada gaji kerana cuti tu cuti melahirkan That's anak. bad ah. Kan? Maybe the unions are very weak now. That's the problem. Pelik kan keadaan yang seperti itu. Jadi apa-apa pun kita minta Dr. Rohana untuk komen tentang tajuk yang kita bincangkan. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Rashidi yang saya ingat saya datang sini dulu nak jumpa kawan saya sebab kawan saya tu dia jatuh tangga, dia paralyzed tau. Jadi saya kata saya datang Ipoh lah jumpa dia, tapi Rashidi dah tahu saya di sini, dia pun rope saya lah datang forum katanya. Okey. Jadi pengalaman saya dan pengalaman saudara yang muda ni dan juga Rashidi adalah sangat berbeza. Sebab masa saya student dulu dekat Universiti Melaya, kami itu masa Vietnam War 1970 ya, di mana Amerika pergi bom Vietnam and so on. So kami punya consciousness, kesedaran, ideologi itu adalah anti-imperialist, anti-America. Macam sekarang kan Gaza kan, a lot of people dia rasa conscious dengan penderitaan dan kezaliman yang berlaku dekat Gaza. Tetapi masa kami punya time adalah kezaliman yang dilakukan di Vietnam. Jadi ideologi masa itu adalah campuran ya, banyaknya perkembangan ideologi sosialisme lah. Sebab masa itu juga ada liberation theology, iaitu Kristian dia mengadakan satu ideologi di mana bukan saja agama itu digunakan untuk rakyat, tetapi juga agama itu adalah membangkitkan rakyat untuk menentang kezaliman penjajah di Latin America. So we have a lot of this influence. And at the same time juga masa saya dekat Universiti Melaya, kami pergi demonstrasi di depan State Secretariat. Depan State Secretariat tu banyaklah special branch tu, dia intimidate kami lah. Dia ada tangkap gambar, you know, like that lah, tangkap gambar and all that. So kami punya rekod dari 1970 actually is there already. Tapi perbezaannya, masa dekat Universiti Melaya kami ada Socialist Club. Jadi fahaman kiri tu, ideologi kiri tu agak kuat. Tetapi PMX kita, Encik Anwar, dia punya stand is more on Malay society. Jadi dia tak masuk kami punya progressive group lah. Dia lebih kepada Malay group lah ya. Tapi dia also involved dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dekat Kedah. Sekali-sekali tu Kedah dia punya price drop tau, rubber price drop. So all the university datang bersama untuk memperjuangkan hak-hak petani dekat Kedah. That's a long time ago lah, you all not born yet. Masa tu you all tak ada lagi lah. Lepas tu dekat Tasik Utara pula ada rumah-rumah setinggan di situ, dan kerajaan Johor nak mengadakan golf club dekat situ. Holiday. So many of the socialist Syed Hussein, Syed Hamid and all that, Hishamuddin Rais all went down untuk memperjuangkan hak rakyat di situ. So you see, kami memperjuangkan masa itu, idealisme kami adalah memperjuangkan hak-hak rakyat miskin lah. Misalnya macam Amik Tuah punya kes,
Dia adalah Melayu dari kampung, saya tak tahu, dekat Kedah. Jadi dia datang ke bandar untuk mencari penghidupan. Jadi dia buka tanah. Masa itu Datuk Harun was MB di sana. Jadi kena tangkap lah Hamid Tuah dan Nibi Gulungan, Siti Noh punya father lah. Lepas tu dia kena tangkap, dia penjarakan dekat Pandamaran, dekat Kajang. So Syed Hussein, Parti Rakyat, Sanusi and all that, kami pergilah sana. Bukanlah macam mana nak bagi semangat kepada mereka, dan juga beri bantuan pakaian, makanan sikit and all that lah. Jadi kami punya pengalaman sebagai Adilisma adalah banyak dicontohi oleh apa yang berlaku masa itulah. Masa itu banyak ideologi sosialis banyak lah, macam Vietnam kan. Satu negara yang miskin boleh memperjuangkan dan menentang satu negara Amerika yang kuat. Jadi for us itu semangat satu yang big lah kan. And then masa itu juga saya ingat lagi trade union, macam kata saudara Rashidi. Okay, macam mana saya terlibat dalam trade union? Suami pada saudari Mariam adalah kawan baik saya ya. Dia MTUC punya presiden dekat Penang. Dan saudara-saudari perlu ingat, di masa 1970 di situlah mulanya free trade zone. The beginning of the free trade zone in Malaysia. Dan Penang adalah salah satu sebuah area yang free trade zone very big. Jadi kalau bila berlaku free trade zone, labor yang mereka ambil adalah dari orang-orang kampung, dari Kedah, dari Perlis, ya, kawasan itu. Dan kebanyakan pekerja free trade zone itu adalah wanita Melayu yang tak pernah meninggalkan kampung. Dan sekali ini dia kena pindah terus ke Pulau Pinang, dari Kedah, dari Perlis, So bila wanita Melayu ni datang ke satu tempat untuk bekerja, dia tak tahu dia punya labor rights. Okay? Dia tak pernah tinggal jauh daripada kampung. Jadi dia ditinggal, diberi hostel dekat Relau. Jadi hostel tu banyaklah gadis-gadis Melayu yang dibawa oleh ejen-ejen, mengambil mereka menjadi pekerja dekat kilang-kilang ini. Dan mereka tak tahu labor rights, dia tak tahulah hidup di bandar and so on. Jadi bila kita dapati wanita tinggal di satu kawasan, jadi lelaki dekat situ, sorry to say, wow, ini hanya Pulau Pinang ni, jadi hanya pasal banyak wanita yang available to them lah. This is their perception. Jadi itu satu isu wanita yang saya rasa yang tak adil lah kan, sebab mereka datang dari kampung untuk mencari nafkah, pendapatan, tapi dipandang rendah oleh orang dekat bandar. So that's how my consciousness also develop. Selain daripada sosialis punya fahaman, jadi saya juga rasa wanita itu mempunyai masalah, dan juga mereka sebagai pekerja yang ditindas, yang tak tahu hak mereka. Jadi mujur saya kenal dengan Razak, dengan Bala, all this trade union. Dan juga saya mengajar Labour Studies in the university. Jadi saya panggil lah trade union ni bagi ceramah kepada student saya lah mengenai industrial relations and so on. Jadi bila mereka ada ceramah untuk pekerja wanita dan hak-hak, mereka panggil saya lah, sebab saya ada some knowledge lah, because I teach that subject. So dari situ saya terlibat dalam banyak ceramah-ceramah trade union. Misalnya kata saudara Rashidi kan, macam minimum pay. Actually minimum pay ni kami telah memperjuangkan since 1980. Kami telah mensuarakan pandangan supaya minimum wage diadakan, tapi union mana ada kekuatan kan. Jadi dan satu lagi sexual harassment, gangguan seksual di tempat kerja. Masa itu kami telah memperjuangkan juga. Saya ingat lagi, we used to lecture kepada dan kami hantar memorandum kepada kerajaan supaya tempat kerja yang selamat. Gaji mesti sama, jangan ada perbezaan lelaki dan wanita. Lelaki dapat lebih daripada wanita. So that's how I become to have all this idealism lah kan. Idealism lah. Dalam memahami isu-isu wanita dan juga pekerja yang terlibat berkaitan, dan juga ideologi yang sangat rampant masa itu, Cold War. Masa itu Cold War di antara Amerika dan Russia. Jadi environment geopolitik masa itu adalah geopolitik imperialisme versus sosialisme lah masa itu. Jadi kami pun memahami kami tak suka Amerika lah, dia datang bom ini, bom sana, bunuh sini kan. So we are very pro Russia punya revolution.
and then the coming up of Vietnam and all that. So this is what have influenced us. Jadi bagi saya, bila saya dapat ideologi begitu, bagi saya yang penting dalam kehidupan manusia ni, walaupun sekarang sudah corporate sector very important and also deep state and all that, I understand, and juga kita punya political system is very neoliberal. Always the saying of the rich is more important than the poor, ya. Walaupun mereka bagi kita subsidi and all that, tetapi the process of inequality keep on increasing. The rich gets richer, the poor gets poorer. So in any capitalist state, for me, there is no such thing as eradication of poverty. Although China is now trying to eradicate absolute poverty, I'm not 100% pro-China lah. I'm against their policy of expansion, Tibet and all that. Tetapi at least they try to bring a decent livelihood for the people. Jadi bagi saya, kalau di Malaysia ini, kerajaan Madani ya, bagi all this sumbangan-sumbangan, bagi saya yang penting ialah proses di mana kita boleh mempersamaankan sikit the inequality should not increase. Bagi saya, kalau boleh, everybody should have a decent standard of living, a good comfortable home, bukan cheap housing which is 650 feet. Come on man, how can you live in that? You know, setengah flat yang mereka buat 656 dululah. Sekarang Anwar nak buat besar sikit kan, 650 feet, and then you got 3 children, you got parent, then you got grandparent. Macam mana kita nak duduk dalam rumah gitu kan? Jadi saya cakap dengan suami saya, kalau saya jadi kerajaan, I take all the developers, so dia orang duduk dalam rumah tu 3-4 tahun, biar dia rasa how do the poor people feel living in such a condition. And then what sort of people you create? Jenis manusia mana yang you create dengan hidup begitu, macam duduk macam burung kan, duduk di sangkar kan. So to me that is very unfair. So to me my struggle has been supaya dalam parti rakyat, kami nak memperjuangkan supaya ada proses di mana pembentukan ketidaksamaan ini dapat diperkurangkan. This is our idealism lah, but I don't know lah kan, kami not strong kan. And then I also find now that the trade unions, especially QPEX dan juga MTUC, adalah diambil alih oleh golongan-golongan yang juga tidak mempunyai ideologi. Bukan, sekarang dia orang masuk TikTok ni, dia orang bantai tahu tak? Dia orang ada ideologi trade union. Tetapi beyond trade union, beyond memperlawankan untuk hak-hak pekerja, kita mesti juga lihat kita punya political system. Kalau political system kita tak adil dan you memperjuangkan hak pekerja, you can only get little bit, ya. Jadi saya nampak di dalam NTUC dan juga dalam QPEX, perjuangan bersungguh-sungguh untuk pekerja adalah sudah berkurangan. Although they still fight for it, macam ada recently kan yang the workers yang bawa motorbike ni apa? The Grab workers, all that they got already, a certain law has been passed in parliament supaya mereka di cover oleh insurance, di cover oleh accident and all that. That's very good. It's a very good development, I would say. Tetapi ada juga kelemahan-kelemahan di situ, di mana pekerja itu bukan di-employ oleh employer, oleh certain company. I think you will know more about this. So there is some weakness there. Tetapi dia telah cover 2 million workers, So that is very good development. Ada juga development yang bagus, ada juga development yang tak berapa kuat lah. Macam NTUC dah lemah, QPEX pun very pro kerajaan, So kita tengok kan, bukan saja ideologi masyarakat sekarang ni yang ada di kalangan muda-mudi, tetapi juga kita lihat perjuangan pekerja juga tak sekuat macam nanti during our time lah. That's why I feel lah. Tapi saya tak tahu lah kan sekarang ni kan. Ada juga trade union yang kuat yang menentang betul-betul kezaliman, yang macam banyak pekerja yang kerja tak dapat gaji, especially parti lah. Orang parti kan, orang macam Lim Guan Eng says kan, masa depan kita jangan bagi orang luar ni sama gaji dengan orang dalam Malaysia. Kata apa punya eksploitasi ni, udahlah pekerja Malaysia ni mendapat minimum wage very hard, and then kita nak exploit pula lagi orang dari luar. Dia orang miskin kan, dari luar datang bekerja di Malaysia, takkan kita nak bagi dia layanan yang lebih buruk ke tak?
Tak adil lah kan, ni dia tak adil. So I was very disappointed with Lim Guan Eng lah. If you see the TikTok, you get angry with me lah, never mind lah. Tapi betul lah, I say. So I rasa sekarang ini ideologi kita banyak berkecai tau, berkecai. Like saudara kata tadi, sekarang ini Generation Z kan, Generation Z ini banyak pengaruh oleh digital ini, Facebook, influencer. How about the Generation Alpha lepas ni? Lepas Generation Z is Generation Alpha, lepas Generation Alpha is Generation Beta. What is going to happen to them? What ideology are they going to hold on to? Kalau kita tengok kan, yang pergi makan kan, here the phone is here, interrelationship with the phone. Kalau mak bapak semua, anak-anak pun, anak-anak iPad, bapak iPad, mak ni. So what happened to the human relation? This is what worries me, you know. Masa kita selalu bersama-sama lah kan, bergaduh bersama lah kan, tak apalah. Tetapi sekarang ini orang lebih relate to digital, you know. So that's why recently I attended one conference dekat Kajang. Dia katakan kerajaan Terengganu dia menang banyak kerusi dekat Terengganu. This what the research shows lah. Oleh sebab diguna banyak TikTok. That's what swayed them to get a seat. I don't know, sorry orang Terengganu sini ya. Tapi that is what swayed it. That's what it says. I tak tahu betul ke? I don't know. This one the lecturer that told me lah. She said, you know, the big swing to pass is because of TikTok. So maybe I don't know lah kan. I think I'll stop there at the moment lah, Rashidi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Rohana yang telah ceritakan sudut pengalaman beliau, sudut dalam ekonomi, perjuangan dalam trade union dan juga perkara-perkara yang berkaitan tentang situ, terutamanya perjuangan Dr. Rohana dan Malaysia. Mungkin sebelah sini mungkin doktor boleh share kot, mungkin kalau ada pengalaman doktor di luar negara atau yang Federated Union ni biasanya lebih luas kan. Dan seingat saya pun doktor dulu pun ada ke Iraq, Afghanistan bersama dengan tokoh-tokoh di luar di sana kan untuk perkara-perkara yang sama. Jadi kita akan sambung yang itu sebelah sini. Dan terakhirnya kita bersama dengan yang paling muda sekali, iaitu saudara Muhammad. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mahu kalau macam berucap macam cikgu sikit kan. Saya selalu kalau hari Isnin pegang mic memang macam ni, time perhimpunan dah kena cakap. Kat tangan, baris, dah jadi rutin. Ya, cikgu. Pertama sekali yang saya hormati Dr. Rohana, yang saya sayangi saudara Ahmad Syabil, yang saya kasih juga Rashidi. Baik, saya sebenarnya untuk malam ni saya agak segan sikit bila nak berucap depan beramai-ramaian lah macam ni. Selalu kita berucap depan pelajar. Jadi pelajar ni sama ada dia dengar ataupun dia buat-buat dengar, dua tu je. It's either they listen or not. But when we talk in front of orang yang lebih berumur ni, kita kena pastikan message kita tu sampai, apa yang kita nak cakap tu sampai. So dia ada, itulah cara communication kan. Bila kita cakap, orang tu faham, dia ambil kita punya input, dia boleh reply back. Baik, untuk malam ni saya takkan pergi ke arah mana-mana politika ke apa. Saya rasa saya akan lebih santai. Sebab kalau nak ikutkan saya punya knowledge gap terhadap yang di depan saya ni lebih lah berbanding saya. Jadi saya akan cakap berdasarkan pengalaman dan juga kerisauan saya tentang education system dan juga pelajar-pelajar. Baik, sepanjang saya bekerja di sekolah Kafa itu, terdapat beberapa perkara yang menjadi satu concern ataupun satu benda yang sentiasa bermain di fikiran saya. Di mana walaupun sekolah saya adalah sekolah agama, tapi apakah dasar yang mereka pegang di sekolah itu, perkara yang mereka bawa tu sampai ke rumah dan keluar daripada rumah. Maknanya parents sekarang bagus, ada inisiatif untuk menghantar kanak-kanak sekolah agama kan, di mahat dan sebagainya, di tahfiz. Tapi apabila mereka keluar, adakah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru dipraktikkan di luar
Jadi itu concern saya, sebab kita sebagai guru-guru kita tak boleh nak pantau keadaan di luar. Mungkin ibu bapa juga mempunyai masalah yang sama apabila dari segi bergaul dengan rakan-rakan dan sebagainya. Itu bila kita tengok ada kes berbagai-bagai macam-macam kes lah di Melaka yang kita tengok dan sebagainya. Bila kita cakap pasal menjadi guru ni, tanggungjawab dia tu sangatlah berat. Waktu saya dapat offer tu, saya pun sebenarnya takut bila dapat menjadi cikgu ni, sebab kita mencorak seorang, kita bertanggungjawab. Apa yang kita mendidik, masa kita kena tepat. Kalau kata kelas pukul 10, we have to be early 1 minute, sebab itu adalah amanah. Kita kena masuk awal seminit. Kalau kata keluar time bila, kita kena punctual. That's what I learn lah. Sebab we are chosen to guide them, to give them a path. Tapi kebanyakannya sekolah zaman sekarang adalah bukan ambil tahu tentang minat pelajar, tapi lebih kepada dah aturkan apa yang pelajar ni perlu jadi, apa yang pelajar ni perlu jadi. Okey, awak ni pandai maths awak patut ni. Instead of probably dia pandai maths, tapi mungkin dia tak minat pun ke arah matematik. Tapi sebab itulah pengenalan dengan pelajar tu tak ada. Konsep ice breaking kita tak mengenal. Sebab persoalan saya, adakah mengajar ini dah menjadi satu hanya pekerjaan? Bukan, orang tak rasa sebagai cikgu-cikgu ni tak rasa sebagai satu tanggungjawab untuk mendidik dan memimpin. Sebenarnya guru-guru bagi saya adalah pemimpin lah. Secara ringkasnya memang kita memimpin di sekolah. Jadi apa yang kita buat di sekolah, kita cuba memberi contoh yang terbaik. Dan saya kadang-kadang berasa segan lah bila kita dengan guru-guru lain, kita tengok diorang punya orang kata apa, study selebih tinggi, diorang punya apa yang diorang belajar, grade daripada sini sekian-sekian Mercy dan sebagainya, Jordan dan sebagainya. Tapi itu hanya on paper. Itu yang concern saya. Bila kita mengenali seseorang, kelayakan tu adakah di atas kertas ataupun di atas perbuatan? Itu yang menjadi confusing. Okey, ustaz ni belajar tinggi-tinggi tapi dia buat macam ni. Tak apalah, tapi in the end of the day orang mesti maafkan dia sebab kelayakan dia ada. So is it fair untuk budak-budak ni kita dah tanam dalam mindset orang, okey, kalau belajar tinggi-tinggi pun tak apa, in the end of the day you will still be accepted by the society because of the sijil yang you ada, because of the experience yang you ada. Jadi menjadi cikgu ni satu benda yang nervous lah. Saya waktu awal-awal gugup bila saya dapat tahu. Saya pun ramai juga daripada keluarga saya yang cikgu. Atuk saya adalah guru besar. Jadi saya tak adalah minta tips kat saya sebab dia garang, dia guru besar. Kalau saya tanya dia, kau kena macam ni. And education back then was different. Walaupun dia orang strict, tapi it was genuine. We know, we can tell it was genuine. Basically pure nak mendidik, nak mencorak. Tapi sekarang pun kita boleh perasan cikgu, betul menjadi satu pertanyaan bagi saya, kenapa you mengajar? Bila dalam interview, dia tak ada tanya pun. Dia akan tanya, pernah belajar di mana? Kan? Pernah belajar di mana? Last dia tanya, berapa gaji anak? Okey lah, itu je. Tapi what can you do to make sure the student really learns at school and can bring what you teach outside? Itu patut menjadi satu persoalan crucial. Sebab baru-baru ni sekolah kita orang buat macam spot check, dan kita orang dapat banyak lukisan-lukisan yang agak gruesome, yang sangat gore, yang agak mengerikan daripada kalangan budak-budak muda. Daripada darjah 1, darjah 2, dia orang dah start melukis benda-benda yang ngeri. Adakah ini adalah influence daripada game dan sebagainya lah? Kita tak boleh nak salahkan satu platform kan, betul? Kita perlu salahkan siapa yang memantau lah ketika itu, macam mana dia diberi pantauan, berapa limit yang dia ada. Dan kita faham sekarang ni adalah era moden, di mana hampir setiap perkara menggunakan teknologi. Tapi macam dia orang bermula, apa yang saya faham lah, dia daripada game dan sebagainya, daripada situ dia orang belajar dan sebagainya. Jadi sepatutnya ibu bapa, guru-guru patut lebih advance dalam perkara ini supaya kita boleh tahu macam mana nak atasi. Itu masalah yang pertama. Sebab bila benda-benda ni berlaku, waktu spot check buku, kita orang panggil semua perhimpunan, okey? Turun, kita check buku satu-satu. Okey, ni apa? Cikgu-cikgu ramai yang tak tahu apa benda ni, apa benda Roblox ni, apa benda lukisan macam ni. Dia orang tak tahu, dia orang tak aware tentang perkara itu.
Jadi alhamdulillah saya di situ sebagai cikgu generasi yang termuda. Jadi saya tahu sedikit sebanyak tentang perkembangan yang terkini lah kan. Paling dekat saya jarak dengan mereka. Jadi saya terpaksa menerangkan kepada dia orang daripada A sampai Z. Oh, game ni siapa boleh main? Yang ni ada siapa dalamnya? Oh, ini adalah online ke? Main dengan orang ramai ke? Jadi bagi saya cikgu pun perlu ambil tahu, perlu ambil kisah, perlu ambil kira tentang pelajar. That is what shows genuine keikhlasan. Bila kita nak cakap pasal mengajar ni, saya tak ada pengalaman. Mungkin Encik Rashidi lebih banyak pengalaman dalam mengajar lah kan. Encik Rashidi pun banyak mengajar saya. Jadi Cikgu Rashidi. Jadi bila kita lihat balik dalam education, bila orang bergaduh, saya paling tak suka bila orang argue seolah-olah dunia ni is just black and white. Dia tak A, dia B. Saya tak suka. Kadang-kadang kita perlu berfikir bersama-sama lah. Kita hidup masyarakat pemaju. Oh, ni salah cikgu. Oh, ini salah ibu bapa. Tak. Kadang-kadang dia salah kedua-duanya. Kan? You tak boleh nak label, pinpoint satu saja pihak salah. Hanya A saja yang salah, B betul. B saja yang betul, A semua lakukan salah. Ini lagi satu masalah yang ada dalam masyarakat kita. Kita suka point fingers dulu sebelum kita tanya, kenapa macam ni boleh terjadi? Kenapa macam ni boleh terjadi? Bagus, kita ada sifat ingin berfikir corak satu ni. Tapi janganlah terus menunding jari. Perlu berhati-hatilah. Anak murid pun bila kita mendidik, oh zaman sekarang lain. Saya kadang-kadang baru buat macam ni, dah nangis. Oh, saya pula yang rasa bersalah. Tak boleh air kuat-kuat ni. Kan, mungkin mak bapak ajar cara didikan lain. Kita tegur tu sebab kita nak strict sikit lah kan. Dengan kita nak terlalu lembut. Tapi bila dah garang, dah nangis lah. Bagi dia orang itu rasa macam that's the limit. Saya dibesarkan dengan cara yang berbeza lah. Saya dibesarkan kalau ni terus cili je mulut, terus rotan ni, ambil batang pipe, bam, kena je. Jadi mungkin ini faktor zaman lah kot kan. Mungkin dia faktor zaman. Dan tak ada banyak pun yang saya boleh kupas. Cumanya tentang saya, macam mana kita sebagai cikgu, saya dan mungkin cikgu-cikgu di luar sana yang menonton live ni, kita boleh ambil kira keikhlasan kita. Sebab kita yang mencorakkan. Bagi saya itu adalah langkah pertama dalam melahirkan pemimpin, dalam melahirkan pemikir, dalam melahirkan apa-apa. Yang pertama is the teacher. What you teach at school, how you teach, and how you teach them to apply them outside. Saya rasa itu saja untuk saya buat masa sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Haziq atas daripada yang beliau sebutkan tadi. Sebelum daripada saya nak buka soalan Q&A dan juga discussion pada tuan-tuan sahabat semua, saya ada satu soalan pada Saudara Ahmad Syabil. Kerana Talent Corp sekarang ni terlibat dengan AI, terlibat dengan teknologi sebagainya. Jadi dunia moden hari ini memerlukan teknologi, especially AI. Adakah AI itu memiliki idealisme? Adakah AI itu memiliki daripada kemanusiaan? Itu bagaimana kita melihat. Jadi tu soalan saya. Kalau tuan-tuan ada, saya macam biasalah, saya minta Dr. Aiman untuk berucap sikit lah. Ini penting kerana libatkan AI, teknologi sebagainya. Ni Dr. Aiman kena bercakap sikit. Sila Dr. Ya, saya sudah. Ya, saya sudah. Baik. Okey. Ini kat dalam tu lah. Ingatkan dengar. Okey. Tentang bila kita tadi tajuk yang apa tu, kita tengok kat poster tu, poin yang diutarakan adalah tentang idealisme dan kemanusiaan. Saya daripada background design and build environment. So dia design and build environment. Saya daripada architecture. So dia agak dua alam sikit. Dia ada science and technology, and dia ada kemanusiaan juga dekat situ lah. So macam tadi bila disebutkan tentang apa tu, Dr. Wana sebutkan tentang pasal rumah 600 square feet sekian-sekian, tentang isu tu memang jadi satu dilema dekat bahagian kami sendiri jugalah. Tentang maknanya
dari sudut kajian sekalipun, kita fikir sebenarnya value perumahan yang sekarang meningkat, naik sekian-sekian tu sebenarnya bukanlah pada solely tentang bahan construction, material tu, tapi adalah benda yang sangat intangible, iaitu value kita terhadap tempat, lokasi tersebut. So bila lokasi tu, so maknanya benda tu kita kata apa kita boleh sebut sebagai macam being manipulated by those sharks lah, yang besar-besar, right? Maknanya menentukan tentang bagaimana nak naikkan land value. So dia letakkan benda-benda yang catalyzer lah, kita sebut kan, catalyst dalam soal tentang urban planning, urban design. Contoh, kita meletakkan shopping mall, kita meletakkan shop lot, we put macam skyscrapers in Kuala Lumpur. So automatically the footprint become besar, sangat mahal. Walaupun kita fikir sebenarnya construction cost dia sebenarnya berapa persen sahaja, tapi the land value itself. So itu juga macam menjadi kadang polemik yang tak berkesudahan kalau di peringkat akademia, berbincangkan tentang macam contohnya, terutama kes-kes yang kuat hangat sekarang ni, macam contoh kes Kampung Baru, Sungai Baru, benda-benda macam tu kan. So kita jadi macam, itu persoalan balik kan, sama ada we being untuk tengok dari sudut paradigm as capitalism ataupun paradigm dari sudut paradigma kemanusiaan tersebut. So kalau bila bincang tadi tu, macam saya sendiri pun jadi sekarang ni macam dilema juga untuk melihat dekat mana garis kita kata untuk maknanya kita kata untuk membuat decision untuk berpihak pada yang mana. Sebab dia ada persoalan tentang itulah the truth lah kan, kebenaran pada certain exact of time ketika itulah objektif dia. Sebab kita melihat kalau masa mungkin hiruk pikuk yang berlaku tu mungkin dia terlalu rencam, yang sekarang dia tidak memihak kepada, mungkin kita tak nak sebut sebagai kebenaran yang mutlak, tapi kita sebut sebagai macam possible truth lah, kebenaran yang paling menghampiri kebenaran pada certain waktu tersebut kan. Sebagai contohnya, mana kita kata, kalau kita kata kita letakkan semua benda tu macam soalan falsafah lah kan, kita letak semua benda tu kepada suara of the majority, somehow kadang-kadang benda tu tidak pun memberi satu pulangan yang terbaik pada ketika itu. Mana sebab kita ada dari sudut kepakaran masing-masing kan. Mana kalau saya sebagai arkitek, kita melihat memang we need to make the housing tu bigger. That's why kita dah ada sekarang, memang dah ada blueprint untuk maknanya sebagai guideline, garis panduan pembinaan untuk rumah-rumah yang affordable housing sekian-sekian, memang ada kat situ. Tapi the issue is not about the guideline of pembangunan, tapi isunya adalah tentang value of the land tu, tempat tu sendiri, yang kadang-kadang apatah lagi makna masa, walaupun the mass rakyat itu sebenarnya ada kuasa dari sudut untuk kita kata menyatakan kita punya pendirian, tapi somehow benda tu need to be guided by someone yang macam boleh membimbing lah kan, tentang memberitahu tentang semua benda yang selok-belok. Macam tadi trade union tu kan, we need some lawyers, we need some people yang mana architects ke planners untuk guide. So mana kalau peringkat kami pun ada juga, kita buat NGO panggil Pereka Bandar. So yang memang kita membantu yang untuk consolidate orang yang penduduk-penduduk ni untuk faham tentang the legality and mana loophole kan, terutama melibatkan perancangan lah. Macam contohnya kalau ke mana pula saya pergi? Jauh lah kan. Sebab tentang idealism dan kemanusiaan kan. Sebab kalau di peringkat macam contoh, di peringkat perancangan bandar sendiri, kita memang ada dah polisi tentang public participation bila kita nak buat perancangan kan, rancangan tempatan, rancangan struktur. Tapi ruang awam itu, dia kalau di peringkat kami sebagai urban designer atau urban planner pun, kita memikirkan adakah tu sebagai public participation ataupun public involvement dari sudut co-creation. Dia ada beza tu. Public participation ni kadang dia macam doang kita pamerkan tentang kita punya draft pengubahan rancangan tempatan tersebut, yang tanah nak buat apa, rumah macam mana nak bina kat situ. Tapi awareness daripada rakyat ni pun tak cukup nak buat bantahan. Kadang-kadang kalau kita tengok kat list yang datang untuk bagi komen tu pun tak cukup banyak kan. So macam dia semula-mula kita perlukan satu gerakan yang sangat grounded lah, untuk sikit bawa semua wakil penduduk ni untuk menyatakan sokongan ke ataupun bantahan tersebut. Tapi pada masa sama, walaupun ada bantahan di peringkat public participation, tapi dia bukanlah satu benda yang mengikat kan, bukan benda yang mengikat. Dia hanya sebagai
Yalah kita dengar pandangan kan. Macam tu je kan. Tentang tu dia dah jual lah tu. Sebab ada idealism, kita memang nak naik the land value tu untuk bagi some purpose kepada tanah tu, ataupun kemanusiaan tentang maknanya memihak kepada rakyat apa yang dia nak kat situ. Macam baru-baru ni pun I think last 3 weeks kami buat ada tentang urban study dekat Bagan Datuk. Tempat yang kan yang sangat tipis tu, boleh sakit jantung tu. Kan dia suruh undi tu kan. Kita pun, saya dengan pelajar pun kadang-kadang mempersoalkan macam pelik kan. Tempat ini sebenarnya orang yang besar pegang. Tapi bila kita dengar tentang isu-isu di bawah oleh orang-orang yang kita kata prominent di situ juga, maknanya ada pangkat di situ juga pun, kadang kita fikir macam mana boleh isu tu berlaku sedangkan tempat itu tempat yang orang yang orang nombor 2 lah kan, kita kata orang nombor 2 besar waktu zaman sekarang ataupun zaman yang lepas kan. TPM zaman sebelumnya tu zaman yang lepas kan. So bila kita lihat kat situ, macam even kita tanya kat penduduk situ, bila kita buat public punya survey pun, ada sesetengah makna masa ini, rakyat di bawah ini pun dia tidak adalah memikirkan tentang macam sebenarnya kami dah relax lah, dia dah suka tempat tu, dia tak perlukan pembangunan. So dia dah jadi macam satu analogi tentang nelayan dan pengusaha lah kan. Pengusaha datang, peraya datang lah sikit nak offerkan big boat kan, kapal yang lebih besar. Tapi nelayan tu rasa macam okey dah, dapat ikan ni untuk bagi ke anak, ada masa dengan untuk isteri, keluarga sikit-sikit. Tapi itulah kapitalism masuk kat situ kan. So bila dekat Bagan Datuk tu kita fikir macam orang tu tak nak buat apa-apa, so kita pun jadi blank. Apa benda nak buat kat sini untuk sebagai study untuk urban tu kan, untuk bagi grounded, membumi kat situ. Itulah dilema dari sudut idealism dengan kemanusiaan tu. So kalau daripada pandangan saya pun, saya lihat maknanya bukanlah kena ada, tapi mana kita faham tentang adanya the true purpose ataupun big purpose untuk sesuatu waktu tu lah kan. Macam contohnya dilemanya, macam kalau saya ambil yang awal tentang Bagan Datuk tu, and then kita ada buat benchmarking juga dekat Langkawi pada waktu tu jugalah. So kita berjumpa dengan penduduk-penduduk kat Kilim. So case tadi kat Kilim Geopark sangat menarik. Maknanya tentang kapitalism dengan kemanusiaan ni sangat, saya rasa boleh diambil contoh lah. Asalnya pihak saya sebut nama kan pihak LADA, Langkawi Authority punya development, ingin membangunkan tempat tu mana dalam konteks as a developer lah kan, as developer. Tapi somehow penduduk kat situ tidak berapa agree. Tapi diorang dapat kumpulkan penduduk di situ bersatu padu dan tubuhkan koperasi. So diorang bangunkan Kilim tu atas koperasi. LADA sebagai maknanya bahagian authority saja untuk maknanya dapatkan kelulusan. Macam contoh kan, bila kita jumpa kat situ, dia kata saya nak buat Petronas lah, nak buat stesen minyak kat situ, Petropam. So diorang submit benda tu kepada authority, tapi the business itself dekat situ adalah by the public, koperasi tu, penduduk tu situ, bukan developer. Atau tu satu kes tadi yang kita rasa macam sangat menarik kalau misalnya kata nak buat situ. Itulah yang saya sebut tadi tu. Ada beza public participation dengan co-creation tadi, public involvement. So kes yang koperasi di Kilim tu adalah contoh terbaik yang co-creation. Mana tempat itu dibangunkan oleh orang situ sendiri. Tapi diorang berjaya lah. Diorang berjaya maknanya buat satu model yang sangat kami rasa membanggakan. So bila datang situ, Diorang celebrate kami yang datang ni macam Diorang ada sense of belonging lah. Sebab itu tempat diorang bangun sendiri. Kita datang situ untuk invest, put some money kat situ untuk naik boat semua benda kan. So dia tak rasa macam ini bukan tempat orang lain ke apa. Sebab dia tu tempat dia celebrate kita sangat baik kat situ. So itu yang saya nampak macam setakat ni recently, yang sebab baru lagi kita orang engage benda tu kan, yang boleh menunjukkan tentang bagaimana nak dapatkan the balance between yang idealism dan kemanusiaan dari sudut kapitalism dengan kemanusiaan tu. Mana still the business dalam konteks kapitalism, tapi kemanusiaan tu adalah the society tu adanya sense of belonging, adanya tempat tu diorang bangunkan bersama kan. Walaupun diorang tiada kuasa yang dari sudut polisi lah kan, authority tu, tapi dia pas kepada dekat pihak authority tu untuk kebahagiaan kelulusan. So perancangan dekat situ bukan developer yang buat, tapi penduduk tempatan tu buat. Itu yang saya rasa nampak macam mana kita kan, mana kalau kita kata macam gerakan di bawah ni, mana untuk dapatkan kekuatan, mungkin di peringkat kuku tetangga ke penduduk kat situ kan, terutamanya kawasan bandar lah. Sebab bila kawasan bandar ni banyak pembangunan strata kan. Strata ni macam contoh paling famous kalau kat KL ni, benda-benda yang bangunan tinggi-tinggi lah kan, service apartments yang
kenal tak kenal je kan. So bila nak buat union tu sangat susah lah. Sebab last kali macam fikir hidup masing-masing lah kan kat situ kan. Walaupun diorang buat facilities kat situ proper, dia kata diorang promote ada gym lah, ada swimming pool ke apa kan. So kena juga benda tu komitmen daripada setiap penduduk di situ kan untuk membayar maintenance. Tapi setiap kali naik lift ke apa ada je nama-nama naik sebab tak dapat kat situ. So itulah macam kalau di peringkat akademia, kami sendiri pun macam, walaupun saya daripada akademia tapi saya practicing juga, itu kita fikir macam mana kalau sebab kita melihat daripada memang solely dekat bahagian ialah kepakaran tu, bukan dari sudut topi politik ke developer kan, tak ada memikir kat situ, tapi dari sudut truly about nak be untuk create a better living dekat tempat tu kan. Itulah kalau daripada peringkat saya. Tapi kalau soal tentang AI, baru masuk AI panjang soalan tadi macam Dr. Rashidi tanya, mungkin kalau saya di peringkat universiti sekarang macam agak, saya tak nak guna perkataan struggle, tapi kami sebagai tenaga pengajar bagaimana kita nak bukan adapt, tapi dari sudut macam mana nak scaffold untuk apa kan kalau scaffold dalam bahasa Melayu ni, kita scaffolding kan, menompang macam nak kan untuk support kat situ supaya dia tak lari jauh. Sebab kalau dia lari terlalu disperse besar, dia dalam rumah lagi susah kita nak capai kan, nak tarik balik kepada yang ke tengah kan, benda core value dia ataupun dari sudut core knowledge dari sudut situ lah. So sebab problem dia adalah macam kita kata tadi mungkin kita skeptical dari sudut kita sebut tentang generasi TikTok. Sebab last case sekarang ni kan semua video-video ke apa semua in 1 minute, less than 1 minute kan, 30 minutes. And even kalau kita masuk dekat dalam realm of discussion about marketing, lagilah diorang kata macam kena memang video pendek-pendek je, sebab kau tak orang terus dah swipe kan, dah pergi tengok video lain kan. So dia jadi macam kita pun celebrate untuk ke arah, walaupun kita tahu benda tu tak elok, tapi kita celebrate tu sebab because of that capitalism kan, untuk dapatkan attention tu. So kalau kami, itu menjadi cabaran sebab macam mana kita kata nak scaffold tadi tu generasi sekarang untuk dia mempelajari ilmu tu dalam disiplin yang betul. Tu tapi macam ekstrim sangat guna perkataan betul kan, sebab betul tu pun sangat spektrum tu kan, tapi maksudnya ada disiplin ilmunya. Sebab kalau dia bergantung kepada video-video pendek macam tu, dia sangat mencapai dan sangat susah kita nak mengikat balik, sebab dia dah jump kepada beberapa disiplin. Tu tadi kita sebut macam contohnya bila dia tengok video tu, macam tadi Dr. Rana sebut macam terberdaya dengan TikTok kan, sebab dia tak ada process of thinking punya tu kan. Macam mana dia nak, satu nak remember, satu dia nak understand, dia boleh analyse ke, dia boleh synthesize ke, dia boleh create that follow tu. Maknanya kalau misalnya kata dia tengok sebagai satu knowledge tu, dia anggap macam ni dah betul lah kan, tapi the bigger picture of duduk letak cawan tu pun dia tak faham lagi kan. I think itu benda yang evergreen lah, persoalan tentang macam big elephant kan, ada orang seorang pegang gading, seorang pegang kaki kan, tapi dia tak boleh pun itulah masalah. Macam ada sesengah mahasiswa tu, dia dah pegang satu tu, dia rasa macam, tapi dia tak tahu yang keseluruhan tu ada gajah, dia tak faham lagi gajah tu. So banyak yang macam kadang bila exercise ke, kita bagi sama assignments ke projek tu, dia itulah cabaran kepada pihak kami. Terutama juga adalah, itu belum cerita lagi tentang pihak kami tu ada pula different age group pula kan, generasi-generasi kan. Ada yang boleh accept, ada yang tak boleh accept, ada yang boleh cope dengan pace yang laju tu, yang menyebabkan kita rasa macam tu pun satu benda kan, satu nak pelajar, satu lagi tenaga pengajar tu kan, jadi satu dilema. Mana di pihak pentadbir pun kena fikirlah kat situ kan. Kalau saya, mungkin saya dengan pelajar kan, tapi pentadbir kena lihat saya dan pelajar, macam mana untuk empower ke arah yang AI tu lah. Cumanya bila tentang persoalan AI ni, bagi pendapat saya rasa AI ni wujud pun adalah sebab kita sebagai manusia menonjolkan satu sikap yang tak mencapai certain certain productivity. That's why orang rasa macam give up lah dengan manusia kan. Kita bagi create satu algorithm machine learning, senang, laju, productivity. Sebab kita give up dengan kemanusiaan tu. Kita give up, ni macam drama malah lah. Last sekali ambil je robot. Sebab kita nak adanya kawalan, kuasa kan, pasal power kan, power and control tu, ada sudut situ lah. Itu yang jadi macam kalau kat pihak pelajar tu kan, sebab dia rasa macam bila dia ada control kat satu AI tu, dia ingat benda tu dah betul lah kan. Tapi sedangkan ada banyak-banyak spektrum lain lah. Itu yang persoalan tentang macam kalau capitalism tadi tu saya fikir macam
sebab ya, idea of business atau capitalism is about productivity kan. Sebab dia ada macam true big people purpose ataupun true purpose yang lebih besar, sebab konsep kenegaraan kan. Sebab kita sekarang ni nak value tentang based on GDP, right? Productivity. Kalau dulu kita tak ada benda-benda teknologi ni, mungkin slow pace kan. Sekarang ni kadang message masuk kalau saya sendiri pun saya dah off dah noti. Saya nak buka, bila saya nak buka dia, saya off ke noti kan. Sebab ke teknologi tu menyebabkanlah sekali pace tu makin laju. So some expectation and demand untuk kita produce lebih banyak. Tapi persoalan tentang value manusia tu dia kan. Macam kalau baru ni minggu lepas saya discuss dengan kawan pun, rakan pensyarah pun tentang macam kadang dalam jadual tu orang ingat macam lepas buat satu kerja ni boleh buat kerja lain kan. Tapi kita tak tengok adanya human factor in between tu kan. Ingatkan macam boleh switch terus macam tu. Padahal lepas satu kerja tu nak kena relax sekejap, kopi dulu, boleh kan. Sebab kita lihatlah sikit blok masa tu macam boleh change terus macam tu, boleh buat kerja terus kan. Buat type macam robot tu sendiri lah. I think itulah kot mungkin dari pendapat saya melihat macam dari konteks di universiti sekarang. Sebab inilah generasi-generasi yang nanti mungkin akan membentuk polisi akan datang. Kalau diorang melihat dunia itu dari sudut konteks productivity kelajuan tu, dan juga hilangnya kemanusiaan dari sudut melihat adanya human factor, memang dia akan give up dengan manusia lah kan. Dia akan tend to kepada robot kan. Dia akan tend kepada robot sebab dia nampak matlamat saja kan. Dia tak nampak the whole process untuk mencapai matlamat tu adanya kemanusiaan, nilai kemanusiaan kan. Wallahualam, itulah kot. Ada perintah-perintah lain? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin nak bertanya. Sebelum tu saya cerita tentang latar belakang soalan saya ni dulu lah kan. Tadi Tuan ada sebut tentang bagaimana kemajuan AI ni nanti mungkin akan menghilangkan sebahagian pekerjaan ataupun profession lah dengan kemajuan AI ni kan. Jadi soalan saya, adakah munasabah kalau kerajaan gunakan kuasa dia untuk menyekat ataupun menghadkan kemajuan AI ni untuk menjaga sebahagian pekerjaan yang mungkin akan hilang kerana AI ni. Saya bagi contoh macam guru profession sebagai guru, terutama sekolah kebangsaan ni lah kan, sekolah aliran kebangsaan, sekolah pagi ni mungkin selamat kerana kita ada undang-undang yang mewajibkan ibu bapa untuk menghantarkan anak-anak ke sekolah. Jadi profession guru mungkinlah dari sudut itu akan selamat. Tambah pula sekarang ni kita ada menteri nak wajibkan untuk sekolah menengah pula kan. Jadi mungkin selamat. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin tak begitu selamatlah dengan kemajuan AI ni. Hatta kan mungkin guru kafar sendiri pun, kerana guru kafar ni tak ada kewajipan. Satu hari nanti kalau mak bapak merasakan bahawa dengan AI boleh menjimatkan kos diorang untuk hantar ke sekolah kafar, duduk saja di rumah belajar dengan AI kan, dengan kemajuan AI yang sangat dahsyat, tak lebur Ustaz kan. Jadi bukankah adakah munasabah untuk kerajaan gunakan kuasanya undang-undang, secara undang-undang untuk menghadkan kemajuan AI ni, kerana menjaga ataupun memberikan rakyat-rakyat mereka ni, rakyat ni pekerjaan juga adalah bahagian daripada kemanusiaan. Yang ni malah. Jadi tu saya punya, adakah munasabah? Ada komentar yang lain? Ada yang lain? Jadi daripada dunia kapitalis lompat ke dunia lain. Sedih. Tak, just nak komentar. Saya rasa macam teknologi AI, komputer. Selalunya bila teknologi datang, kita selalu menganggap teknologi akan mengambil alih pekerjaan manusia. Teknologi akan menyahkan kemanusiaan. Saya rasa itu adalah satu benda yang mungkin terlalu ekstrim lah pemikiran kita. Bagi saya, macam contohnya AI, benda tu adalah, sebab saya sains, engineer, dan saya rasa kita tak boleh stop kemajuan teknologi, tak boleh stop. Cumanya kita sebagai manusia kena pandai menggunakan dia. Dan saya rasa manusia
diberikan kelebihan, insya-Allah pandailah dia guna nanti. Sebab kita perasan satu, apabila berlaku apa saja kemajuan teknologi, antaranya manusia akan rasa dia akan merosakkan manusia. Apa-apalah, apa-apa bentuk teknologi lah. Tapi at the end of the day, dia still bergantung kepada manusia. So pendidikan manusia lebih penting daripada macam tadi dia kata kan, minta marah apa, membuat satu polisi yang mengekang penggunaan AI ataupun sebagainya. Saya rasa itu benda yang a bit macam mana pemikiran yang ekstrim lah. Saya faham dari segi yang sekarang kata apa, berapa ribu jenis pekerjaan akan diambil alih oleh AI. Dan saya rasa dari dulu bila komputer pun datang memang sebut berapa ribu jenis pekerjaan akan di take over oleh komputer. Tapi at the end of the day, manusia pandai adapt. Itu satu lah. Nombor dua, dari segi penggunaan apa nama dia ni, AI, sebab saya sebagai engineer, saya believe penggunaan teknologi boleh membantu manusia untuk memudahkan. Dan itu tujuan asal apa juga invention dah, untuk memudahkan manusia. Macam okey, ni sebab saya engineer dan juga berkawan ramai artis. Artis cukup tak suka dengan AI. Sebab dia kata antaranya AI ni menyahkan jiwa dalam apa ni, karya-karya lah. Which is saya rasa, sebab saya bukan artis lah, saya bukan pengkarya, dan saya kata tak, bagi saya AI ataupun apa juga teknologi, dia memudahkan manusia lah, memudahkan artis untuk buat video lah, memudahkan macam mana tak adalah sampai menghapuskan kreativiti manusia. Sebab at the end of the day, kalau sekarang ni kita dalam peringkat sekarang lah, fasa sekarang dia bergantung pada prompt kita, dan prompt tu adalah kebolehan manusia. AI tak boleh, so far lah yang saya tahu, mungkin Aiman udah, AI tak boleh create lagi kan. AI sendiri tak boleh create muzik, dia kena ada orang yang prompt. So prompt tu adalah manusia otomatis. Dan manusia boleh kawal lagi lah. Boleh kawal. Itu pandangan saya lah dari AI lah. Okay. Kamu untuk komen? Tak apa. Okey, saya faham lah kan. Cumanya saya nak sebut iaitu tentang soal praktikal kerajaan dalam nak mengawal benda ni. Adakah betul lah kita beritahu kan, kemajuan sepatutnya tak menghalang apa semua. Tapi kalaulah benar nanti dengan kemajuan AI ni, memang akan ada kerja yang hilang. Dan sudah tentu kita akan kata apa alternatifnya. Dan nak mewujudkan alternatif tu sudah tentu akan memakan masa. Jadi pasti akan ada yang terkesan. Jadi bagaimana tindakan, misalnya macam saya sebut tadi, tindakan kerajaan yang mungkin kerajaan boleh fikirkan yang agak praktikal lah, kan, praktikal untuk melindungi perkara ni daripada memberi kesan kepada rakyat itu sendiri. Itu pada saya. Okey, baik, terima kasih. Kita mulakan dengan Saudara Masyabil, kita sambung dengan Dr. Hanaf, dan akhirnya Saudara Aziz akan menggulung. Baik. Menjawab soalan daripada saudara Nio. Okay, so sekarang ni daripada Talent Corp, kita memang ada buat kajian impak. Kita sudah engage dengan jaringan-jaringan industri across 18 sectors: automotive, food manufacturing, medical devices, semua sektor kita engage. Dan kita sudah bentangkan segala pekerjaan dan pekerjaan yang akan diimpak oleh AI, yang akan hilang. Dia ada level of impact: high, medium, low. Low basically tak ada impact, medium impact tapi kena di-scale up sikit-sikit, high memang tak ada, in 3 to 5 years. Dan itu kita dapat pandangan solid daripada industri-industri. Malah industri broadcasting pun, artis kita pun ada, dari Sarawani, RTM dan sebagainya. Cuma dari sudut the practicality of bagaimana kita nak mengahadkan AI, mungkin bukan mengahadkan, tapi bagaimana kita merapikan persediaan pekerja-pekerja ni untuk bersedia untuk mendepani AI lah. So
kita memang sudah study, okay, pekerjaan-pekerjaan mana yang akan diganti oleh AI. Dah ada customer service dan sebagainya. Tapi pada masa sama, kita tanya juga industri. Okay, this person will be displaced by AI. Contoh customer service. So pekerjaan apa lagi yang dia boleh ambil? Skill-skill mana lagi yang boleh transferkan ke pekerjaan-pekerjaan yang dia boleh adapt, boleh mudah adapt. Contoh pekerjaan yang disebut adalah kalau di sektor postal and courier, yang Pos Malaysia semua tu lah. Kalau office clerk kerani akan diimpak, akan hilang kerja in 3 to 5 years. Jadi mereka boleh masuk, boleh pivot ke pekerjaan seperti mungkin saya tak boleh ingat lah, tapi ingat customer service lah. Kalau customer service boleh masuk ke office clerk boleh jadi customer service kalau untuk sektor tu. So perkara itu ada framework dia. We have the data, dan data tu kena sentiasa update. Okay. Dan pada khidmat saya, sebelum kita mencapai 305 tahun akan datang tu, saya rasa kerajaan patut mengambil kerangka ni, this pivoting strategy ni, dan dijadikan sebagai satu dasar yang not just a soft policy but a hard policy yang semua syarikat perlu pakai. Yang mana, okay, dah tahu nak masuk tahun ke-5 kan, dah 5 tahun dan kerja ni akan hilang. So what are you doing? Kita tanya syarikat, what are you doing? Kita dah ada dasar ni, adakah kamu mengikut dasar ni? Are you complying to this policy of pivoting them to a role yang akan masih lagi relevan? So dari sudut practicality, I think that's the best for my point of view. Kalau kita nak mengahakkan AI, itu sangat sukar because we are living in a system that is neoliberal and very entrenched. Even saya sekarang pun engage dengan KPM, yang mana mereka daripada unit TVET pun, and the expansion of TVET is very large. Dan jadi saya berani kata sekolah ni dah jadi satu perkilangan lah. Memang industri malah dah masuk ke KB tanya, dan mereka sendiri akan accredit. Oh ni kami tak perlu lah. Semua jadi pokok industri. Saya berani cakap lah itu. So we can't do much about that honestly, unless there is a leader that has that political will untuk make that reform. Contoh lah, maybe the only case yang saya nampak sekarang ni dekat Amerika is Zohra Madani dengan Bernie Sanders. Yeah, they are very vocal towards AI, and because they're talking about AI is replacing jobs semua kan, who are going to help them nanti. But Zohra pun baru naik, kita pun tak tahu how is he going to be as a New York mayor. Let's say his policy on affordable housing semua tu jadi free grocery semua kan, yang dia selalu gemar-gemburkan tu. Kalau dia jadi, then maybe that model can be applied, right? Even like Rafizi, he's applying that model in a way, kan, Kesong, Fleximat, yang mana even though ada shareholder value, but somehow that shareholder value dah ada that mentality that okay, it's for the people, it's a social enterprise. And if that actually works, siasat model tu boleh jadi satu a national agenda perhaps, right? But going back to this new liberal system, expansion of TVET, and kalau kita cakap dari situ affordability housing pun, itu adalah satu, saya kata, unit contoh of a new liberal system. And how do we reform all of those is that we need a leader that's very, I boleh kata perlu ada bias pada rakyat lah, not bias pada private sector. Because right now kita sekarang dalam transisi yang mana kita sangat one-sided kepada private sector, and kita boleh lihat perkara tu di peringkat geopolitik. Saya tak nak cakap panjang waktu, tapi kita tahu the reciprocal trade agreement was going on kan. Saya tak nak soal tentang kedaulatan itu semua, dan saya rasa semua tahu sama ada dia bergadai atau tidak, okay? Because saya agak terikat lah in a way, so saya tak berani cakap lebih lah. And also kita pun tengok kerajaan pun it's more on, even dalam kementerian lain, like kementerian yang bawah ZMED, he's always talking about TVET. Even pelajar-pelajar tahfiz,
semuanya dia nak salurkan pada TVET saja, and the human factor tu masih kekurangan lah, kurang dari situ. Dan kalau kita tengok dari sudut even for AI investment dalam bajet 2026, I will kata like millions of dollars is being invested on AI alone. Yeah, but however there's no framework in limiting the impact of AI tu dalam displacing ni lah pekerja-pekerja. So but for now, apa yang saya nampak adalah that particular policy tu lah. Kalau saya nak menghackkan AI, itu saja yang saya nampak setakat ni lah. And saya boleh cakap it's very bleak lah sebenarnya for my point of view. Despite ni kerja kat JLC kan, kerana sebab saya dalam bahagian strategi, saya lah yang antara yang craft strategi tu semua. Saya macam Allah kan, sambil-sambil tu fikir macam ada dilema tu lah kan. Tapi at the same time I have a stake on the economy, right? And this is the thing, yang pelik je sekarang ni, the one who is not pioneering, yang advancing AI ni is the founder of Palantir. Pernah dengar Palantir tak? This particular technology company. So Palantir ni, they are using cutting edge technology, AI technology, to kill Palestinians. So literally dia belum ada senapang kan, and dia boleh target mangsa-mangsa dia using AI. So it has more scrutiny and also accuracy lah bila menembak tu. Macam aimbot lah. Macam aimbot lah, literally. Okay. And this is what he said. One day that will be, that akan mencanak naik. Ni saya paraphrase lah kan. Okay. Akan mencanak naik. Housing will be very unaffordable. Sebab why we have these sharks by big corporations buying these houses kan. And there will be a certain time, this is his prediction, where the next generation will lose a stake on the economy, where they don't have a choice but to turn against it. So saya percaya, kalau berbalik kepada soalan saya, kalau tak ada menghadkan benda ni, yang this AI investment, this neoliberal caste system yang dia create ni, I percaya one day, let's say lah kan, housing affordability sekarang susah. I cakap ni, orang muda nanti kita, saya tak rasa kita mampu untuk own house. There will be no such thing as ownership. I percaya kalau benda ni tak diselesaikan, we don't have a certain leader with a strong socialist punya spirit, the young people is going to rise up and go on a wave of protest. Dan saya benda tu berlaku. Yeah, it seems bleak, it seems extreme, radical, but it will slowly, even though kita tengok sekarang ramai orang muda tengok macam yang berjuang kampung papan semua kan, macam kacip kan. Dia boleh cakap kan, tapi one day kalau you don't have the stake on the economy, baru you tahu mana tahu gaji tak naik. Sebab tengok kan gaji sekarang, orang muda keluar, ROI tak kena. Tengok guna bahasa ROI kan, education bayar PTPTN pakai, tapi bila keluar gaji start 1,700. Lepas tu bukan gaji rendah pun, kontrak lah tu. Tak tolak EPF. Tak tolak EPF ni, pension pun dah ni lah. Sebab apa? Kerajaan pun nak tampung tak boleh, right? Because they're going through this fiscal reform, apa-apa lah kan, whatever that means. Yeah. Okay, so yeah, there might be a storm coming lah. And when I say a storm coming, it might not be in 10 years, but maybe in 20 years or 30 years, if we don't have a leader yang betul-betul who wants to make this social reform. Yeah, because for now, from what I see informasi yang sedang berjalan sekarang ialah subsidi bersasar dan sumber tu kan, but those are not structural reforms. Those are not structural reforms. So to say lah, even though my background is, saya cakap total lah, saya orang PKR. Saya cakap tu. Saya berani cakap, saya pengarah komunikasi AMK ni 9. I have a very important position. But sometimes if I feel like what the government is doing is not enough, I cakap je lah. Tapi tak boleh cakap dalam video gitu lah kan. Terpaksa lah main muka sikit. Kalau Anwar boleh jadikan bilion, saya pun boleh jadikan bilion.
Okay, so tu pandangan saya lah. Jadi kena, like you said, there should be more regulation lah on the kerakusan kapitalisme ni. Perlu ada lebih pengawalan lah. So itu saja saya. Terima kasih. Ya. Bukan buat AI. Oh, okay. Okay. Okay, for me AI ni kan, who creates the AI, which country and for what purpose? They have different purpose, like macam AI. I heard Japan has a very forward AI, tapi for what purpose they use, I don't know. In Malaysia also, from what I know, AI will ganti all the work, like lecturers all will be retrenched, even chef, no more cook needed and all that, you know. So we are like precarious position. But my saya punya kerisauan ini ialah towards the building. Macam our architect friend said just now, how come Singapore dia ada kan social work di dalam planning of the punya flat. Dia ada macam flat untuk orang tua, untuk sebelah tu ada orang muda, so they can mix, the orang tua boleh jaga budak-budak, you know. So mereka ada plan lah dekat Singapore. And then why is it in Malaysia kita punya flat ni sekarang, dulu ada 30 tingkat, sekarang dah 34, sekarang 44. Why is the need to have 44 story, you tell me, as an architect? Why do we need to go up to the sky? Is it because profit motivated? Because of to make it Affordable? Because You mean to say when they make it 30 story they cannot get profit? some ideas of about planning or urban planning is about to make sure that the city tak akan sprawl too much. So they cram, the idea that to cram everything to make the distance shorter. So tak ada some pockets of economic activities. So macam contoh saya mau besar di dulu tu lah. So dulu kawasan Taman Melati tu kita consider as suburb lah. So everything yang saya nak beli macam keperluan kampung. Okay, fair enough. Yeah. But now when some Nabi take over dekat kawasan tu lah, Kawasan Nabi, yes. everything is there. Dia shopping mall, wayang, bank semua naik ke situ. So seolah macam saya takkan pergi masuk ke bandar. That's the idea of long. So the majority of people can afford the houses at Malawati. Juga sebab because of that shopping complex and all those yang shop lots, commercial activities tu as a multiplier Effect, okay. Okay, then also like if you take Penang for example, all the Tanjung Tokong, Tanjung Batu Feringgi and all that, all the apartments that are being built now are above 1 million. So who are they built for? Are they being built for the citizen of the country or not? So why don't we stop it? Why should we menyusu kera di anak sendiri tak boleh? Why do we allow it? So it's the political system that you have to change. For me, I believe we must change the political system. Just because PRM lah kan. So that is my view. Yeah. Even though macam projek tu kan memang orang submit for developer, submit for kebenaran rancangan authority, but then sebenarnya authority yang ada power untuk meneruskan tidak. Somehow kita tak tahu apa yang jadi kat belakang. This happened recently sebab saya mau pergi ke Langkawi. If you go dekat kawasan Cina, you akan nampak satu hotel naik dekat 20 story. But dekat dalam rancangan tempatan, supposedly plot ratio kat situ tak akan naik setinggi tu. Tak akan naik situ. And then, so Lada make it something yang dia tak disclose lah benda tu Sebab kita tanya apa the owner of hotel tu kan, sekali dia tak disclose lah benda tu. So dia jadi macam, but then bila hotel tu naik, and kebenaran dekat bahagian merancang is the plot ratio is 1:2 atau 1:3, maksudnya kita boleh bayangkan that resort should be macam lebih kurang 4 to 5 stories saja, tapi dia boleh up sampai 20 tu. And nanti later everyone yang shark ni semua yang nak beli kat situ, dia dah ada precedence tadi. I think that's happen juga dekat area tinggi. Lagi orang tak afford untuk ke situ. Ini untuk certain people yang akan beli. And plus ada some policy yang Malaysia as second home previously. I know, all millions. Dia jadi make it as a multiplier. Multiplier effect for the rich, yeah. Sangat problematic.
So because for us kan, for us sociologists, kita dapati pembangunan rumah-rumah, flat-flat ini akan menimbulkan generasi yang akan datang dari pembangunan ini. So now you find a lot of drug addicts kan from the flats, a lot of cases of jumping from the flat, budak-budak jatuh dari flat. The mental health situation in the country is getting from bad to worse. And then you say about the student kan, bila tanya sikit dia kan. So we have faced all this kind of situation. Bagi saya faktor yang penting ialah pembangunan yang telah meruntuhkan masyarakat masa depan lah, yang AI and all that, I don't know lah. Tetapi for me, I hold the government and the developers accountable for developing the present society that we have. Terima kasih. Okay, baik. Saya diminta untuk membuat pergulungan yang sangat ringkas, padat dan tepat. Pemandangan nak dekat 11 o'clock, then be quick lah. Jadi apa yang saya dapat lah kan, apa yang saya dapat pada hari ini, setiap pekerjaan, setiap industri perlu memain peranan masing-masing yang tersendiri untuk menangani setiap masalah. You tak boleh biar, oh ini masalah contoh, ini pihak e-hailing punya masalah, kita tak payah ambil kisah. Ini masalah orang construction punya thing, orang-orang rural punya masalah, jadi kita tak payah ambil kisah. Ini masalah urban punya ni, jadi kita tak payah ambil kisah. Itu sebab tu saya suka ingatkan kepada anak murid saya, seorang buat salah, semua kena belajar. Saya tak hukum semua, sebab saya tahu yang salah-salah, tapi semua kena belajar. Semua kena belajar tu maksudnya belajar daripada kesilapan supaya dia tidak ulang. Tak kisahlah, you tahun 6 yang buat salah tahun 1, but you have to be there and learn from the mistakes. Walaupun you dah besar, sama juga dalam masyarakat sekarang, even you hold the power, saya pandang kamera, even you hold the power in the government, jika orang bawah berkata sesuatu kan, maybe it is time for you to listen. Betul? Do they reject from listening? I don't think so, because yang saya hormati Perdana Menteri kita sendiri cakap kalau nak kritik, dia sendiri benarkan. Jadi apa yang kita buat pada malam ini, kita memberikan lontaran idea dan juga criticism mengenai tentang untuk macam mana kita nak merubah dari segi sistem daripada satu persatu. Jadi ini sangat penting untuk kita sama-sama renungkan, dan itu sahaja saya rasa untuk malam ini. Dan kita akan tutup dengan majlis kita dengan tutup terus, boleh ya? Boleh Tuan Rashidi tutup. Okey, baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada Ana, pada saudara Ahmad Syabir dan juga saudara Muhammad Aziz. Nampak lama juga, Alhamdulillah wacana kita malam ni. Jadi terima kasih pada semua yang terlibat. InsyaAllah kita akan bersama dengan wacana yang akan datang. InsyaAllah saya akan jemput Dr. Sahul untuk kita membincangkan tentang meluruskan kembali tentang sejarah, iaitu Prof Salihah tak ada jemput, dia busy. Tapi kita nak bincang jugalah beberapa sejarah-sejarah yang penting, termasuk jugalah tentang isu Kedah dan Pulau Pinang ni. Jadi insyaAllah kita akan jemput Dr. Sahul akan datang. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dengan sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Okay. Bagi sebagai seorang cikgu, macam lecturer tu will face the same situation.